Ui, dia jilat eh. Ingat apa ni, carrot ke? Ini dah manja. Dia manja, dia dah biasa dengan manusia. Hari ni kita nak jalan-jalan dekat Shah Alam. Hari ni kita nak pergi zoo. Nama tempat ni Bukit Jelutong Eco Community Park. Okay, kat sini ada mini zoo lah. Kita tengok kat belakang. Tempat ni tinggi juga. Okay, entrance dia dekat sini. Okay, kita boleh parking. Ada satu dekat kawasan belah sini. Dekat dengan apa tu, ada nampak satu kereta kat situ. Lepas tu dekat sana, kat belah kiri ni, sebelum korang sampai ke apa nama ni, BGAC Park ni, dia ada satu kawasan dekat depan sana tu, ada tempat parking dia. So tapi kena menapar lebih kurang 200 meter daripada parking untuk sampai ke entrance dia. Lepas tu another 400-500 meters daripada atas ni sampai ke bawah. Entrance dia. Okay, nak masuk sini sebenarnya free je. Okay. So laluan nak masuk dia agak curam lah kat sini. Tapi kereta sebenarnya dibenarkan masuk. Boleh masuk kat dalam, tapi hanya limited untuk orang mengandung, orang-orang tua. Diorang boleh masuk dengan kereta, parking dekat bawah sana. Tengok ni tinggi juga. Kalau kita yang normal, bukan normal lah, kalau kita yang badan sihat ni boleh jalan, berjalan kaki dekat bukit macam ni. Okay, bagus juga ni untuk menyihatkan tubuh badan dengan tengok apa, kehijauan dekat Bukit Jelutong ni. Tengok ni ketinggian dia. Okay, kecuraman dia tu kat sana tadi. Kat situ kita jalan tadi. Ni ada kereta masuk. Macam ni lah kalau nak masuk, boleh parking kat bawah. Tapi ada syarat lah. Boleh tahan lah, tengok. Ni kalau naik basikal ni kan, wow, best ni. Okay, ni kat bawah ni ada sungai. Semua tengok ni, kita dekat di sebalik retention wall. Saya takut pun. Jarak lebih kurang 500 meter juga kalau daripada atas tadi nak sampai ke dalam sana. Okay, kita dah sampai dekat dia punya park dia. Okay, ni keadaan dia, suasana dia. Nampak macam tak ramai sangat orang. Sekarang lebih kurang pukul 11 pagi. Mungkin pagi tadi ramai orang, mungkin petang lebih ramai orang. Try ni, abang ni punya madu. Boleh, try madu boleh. Kalau ada resdung, satu sudu, maka hidung terbuka. Ni harga kalau tu minyak eczema. Kebas kaki, sakit lutut, gatal-gatal boleh try. Dalam masa 5 minit, hilang gatal. Okay. Kalau sakit lutut dalam masa 5 minit, dia tengok jalan macam mana. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum. Ini sarang dia ini sarang yang dah reput. Dah reput. Kantong madu dia. Ni kantong madu dia. Oh ni, dalam ni madu dia. Ni madu dia. Ada lagi kan? Ada. Ini jenis halus. Jenis halus. Okey bang, terima kasih bang. Sama. Okey. Telefon dia dekat sini. Dia terperangkap tu. Dia gigit orang. Okey, ni suasana dia. Best lah. Kat sini ada juga kalau korang nak beli makanan ke minuman ke. Okey, simple lah tempat kedai warung dia. Okey, jom. Kat sini ada tempat nak beli sayur dia. Dia nak animal feeding. Okey ni. Ini landak, rusa, kambing rabbit. Yang dalam air ni darat. Ni dalam air ni darat. Dia combo macam mana harga? Combo 10 dua ni. Kalau satu ni 5, 7. Combo 10. Combo 10. Okey, combo 10. Okey, jom kita nak feeding. Kita nak bagi dia makan. Okey, kat sini tengok ada banyak itik, ada angsa. Sana tengok berenang dalam tasik ni. Sana dia. Mana kambing ya? Oh ni apa burung ah? Bising ada. Ini pun ada. Apa nama ni? Bak. Dia lompat. Rasa macam ni ya. Rasa apa, suasana kampung lah.
Dapat bagi tip makan, tapi penting pakai tangan dia makan atas tangan. Hand feed. Hand feed. Lah. Cik. Ada macam-macam haiwan kat sini. Sana tu ada burung unta. Macam mini zoo lah kat sini. Tu pygmy tu kat situ, kandang dia. Dalam tasik ni ada ada angsa, ada itik. Tengok ni. Ini apa special dia? Asal dia kena kurung kat dalam ni? Tengok ni burung merak. Kita tengok. Kat dalam tu nampak. Ni dekat luar ni ada satu. Kat dalam sana ada peacock tu. Dia tengah show off dia punya tu. Cantik ya. Tengok ni. Cantik kan? Wah. Yang ni nama dia Blue Indian Peacock. Okey. Tu. Cantik ya. Ini dia tengah buat apa? Tengah attract. Tak silap yang ni cantik, yang cantik macam ni dia jantan kan? Dia mungkin attract ni kot. Yang ni betina. Ni ada few lagi kat luar tengah grooming. Yang ni tengah show off dia punya bulu dia. Orang pun semakin ramai. Muscovy duck. Depan ni ada burung unta. Dekat belah kanan aku ni, ini dia. Apa nama dia ni? Saya tengok tu. Dragon. Okey ni. Sailfin dragon. Tengok kat atas tu. Macho lah. Dia dah terkeluar. Tengok kat sebelah sini warna orange. Tu. Ni tengah apa ni, hibernate ke? Ni kat bawah lagi. Nampak tu ada hedgehog kat sini, semua tengah tidur. Okey. Tu. Ni ostrich dia. Ni bawah ni pun ada. Bawah ni pun ada. Kita datang. Okey. Comel tak? Dia nak makan. Dia makan ni carrot. Ostrich ni dia spesies burung paling besar di dunia kan? Betul? Kalau salah korang tolong betulkan dekat komen. Cantik. Cantik. Makan. Okey. Macam give up. Bulu mata dia panjang. Macam unta ni. Tengok. Tapi belakang ni macam botak ke apa? Kita tengok ada apa pula kat atas ni. Ini apa? Yang tidur ni. Tak ada label kat sini. Kat sini ada rusa. Ni kawasan pygmy dia. Kambing ya. Yang tak lepaskan lagi. Tak silap petang kot baru diorang lepaskan. Dia ada time dia, ada schedule dia. Best lah. Kita tengok orang boleh hand feed animal.
Ini, oh dapat dia. Ni rusa. Satu lagi ada kat sana. Oh, dia ada dua jenis rusa. Tapi ni apa? Timorensis deer. Yang ni kot, ataupun yang tadi tu lah. Weh. Jom. Weh, gebu lah pipi dia. Weh, tengok ni lah, boleh petting macam ni. Ini kalau kat luar lagi best ni. Dia tak lepaskan lagi. Oh, budak-budak memang seronok lah kat sini. Okay, jom kita nak feed itik pula, angsa. Orang ni kenyang ni. Dia dah makan kot, dah breakfast kot. Buat dek dia tu. Kat sini ada deck kat sini. Tu boleh naik kat tengah . Mak ni datang ni, nak. Oh ni ha. Okey, jom kita hand feed. Tengok atuk ni. Kalau dia datang dia akan conquer lah semua. Bagilah kawan sikit. Oi. Tengok apa yang menarik kat sana. Tapi kat sini dah kurang lah orang. Oh ni makin tenang lah bila kita boleh lepak je semua kat kawasan-kawasan sana tu. Ini pun ikan. Oh ni ada ikan tu, ikan kap ke? Ikan koi ke besar? Okay, let's go. Oh ni ada macam paya . Cantik ada bunga-bunga. Cakaplah. Okay, nampak ni. I Love Eco Park Bukit Jelutong. Okay, kat belakang sana tu kalau perasan ada macam tempat apa tu, sarang kelulut kan. Dia orang macam bela kot kelulut kat sini. Mungkin dekat depan tadi tu ada abang tu jual kelulut tu. Mungkin dari sini ada punya sumber dia. Dari dalam tempat gazebo kita orang duduk ni. Okey, tadi kandang-kandang semua tu kat kawasan sana. Nanti kita masuk dari sana lah. Di mana atas sana tu membawa sampai ke sini. Ini kaunter dia tadi kat sana. Okey lah, not bad lah. Dia besar juga. Sesuai juga lah kalau korang nak bawa anak-anak, bawa family datang sini. Oh ya, besar. Ini kan yang besar lah ikan kelabu tu apa? Mana? Ni. Ui, besar. Ni lah. Ikan kalut tu. Wow. Ikan bawal lah. Ikan tu, ikan bawal tu. Ini ikan koi. Ni ada kita pula. Yang hitam tu yang. Tu dah. Ada datang lagi. Ni ada 2 ekor besar lah ikan tu. Okay, dah habis feeding. Kosong. So boleh relax sekejap kat sini. Tempat dia best tau kat sini. Kalau kita duduk, ada tempat duduk dia. Kat sini ada gazebo. Ada view lah kat atas sana ni. Kan, sambil dengar bunyi bunyi itik-itik tu semua. Itik angsa. Dia simple je. Dia punya apa, layout dia memang simple je. Okay, ni rusa dia orang dah keluar kan. Tadi waktu kami sampai dia belum keluar kan. Ni nampak tu. So orang tengah apa tu? Tengah nak petting rusa kat sini, ada 2.
Okey, ni satu. Ni satu. Okey, tengok ni lah. Halo, Assalamualaikum. Wih, dia jilat lah. Dia tak gigit tu main-main. Sedap lah dia gigit. Ingat apa ni, carrot? Yang ni dah manja. Dia manja, dia dah biasa dengan manusia lah. Okay, this one, another one. Ini kecil sikit. Tu, pergi lah pegang. Pegang, cepat. Pegang. Tak nak ambil gambar adik dengan kakak.